Tak basuh? Dah masuk dalam mesin. Mesin kita bukan mesin automatik dok. Mesin manual. Masuk dalam mesin. Oh, tak dry? Kena pula time tu spin dia rosak. Astaghfirullahalazim. Masa tu dok, ada hari yang okey lah, kita boleh sempat sidai malam, pagi dah kering, dah boleh sidak, dah boleh gosok. Ada hari yang kita tertidur bangun macam dalam keadaan terkejut, baju aku tak basuh lagi, astaghfirullahalazim, baju dalam mesin tengah basah. Lepas tu pergi cepat-cepat kelang kabut bangun ni, terus pergi ambil baju nak dryer pula rosak. Kan spin baju apa ni, di sebelah-sebelah tu? Manual ni kan sebelah kena Yeah. pula spin tu rosak. Ya Allah, ya Tuhanku. Dengan kakak lah berdua. Kak, jom kak, baju perah berdua adik-beradik. Ya Allah, ya Tuhanku. Allah je yang tahu waktu tu. Mana ada ayah tanya, anak okey? Sendiri survive lah. Sendiri survive. Masa tu rasa macam kenapa ayah aku tak tanya. Tapi sekarang baru faham. Sebab dia membentuk kita untuk survive benda tu. Ayah tak pernah tanya pun. Ya, ayah tahu bangun, kejut kita bangun pukul 5 pagi, pukul 6 ayah dah horn. Tit. Dah Kena gerak. Sebab kalau lambat nanti jalan jam lagi lambat. Oh, pukul 6 dah gerak. Pukul 6 pagi dah gerak. Lepas tu perah tu macam mana? Turut iron lah? Perah teruk. Memang perah. Macam-macam cara lah, kita dah letak belakang icebox lah. Dengan kakak berdua. Lepas tu iron. Lepas tu dah baju basah, kalau iron jadi apa dok? Bau dia macam mana? Ya. Busuk kan bau dia. Kepam macam tu. Bau kepam, kadang-kadang bau satu bau yang tak sedap kan. Memang selalu pergi sekolah, memang bau tu adalah benda biasa bagi saya lah. Dengan kakak. Bedak je kan. Bedak nak bagi wangi? Bedak nak bagi wangi. Bedak Johnson tu jangan cerita lah. Bedak tu adalah bekalan saya lah. Ya. Bedak tu tuang nak kasih bau wangi. Itulah kisah-kisah dia.